Orang yang tidak ada tempat dalam syurga ialah orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah dari takabur. Sebesar zarah ni maknanya kecil, bahkan tak nampak untuk nak dilihat. Maksudnya kalau sebesar tu pun dalam hati kita ada takabur, maka haramlah daripada memasuki syurga. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci orang yang takabur. Sebab al-kibriya, takabur dan sombongan itu hanyalah selayaknya dia. Sebab dia Tuhan. Selain daripada dia tak boleh. Kita kena bersifat kehambaan. Sifat kehambaan ialah sifat kerendahan, ialah sifat kekurangan, kelemahan. Itu sifat kita sebagai hamba. Jadi maknanya kalau kita bersifat dengan sifat kebesaran, kesombongan, berarti kita telah bersifat dengan sifat yang tak layak dengan kita. Sebab sifat itu hanya sesuai dan layak pada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja.